Jaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun tak sedetik pun tak pernah kau beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan ada aku. Betul ke? Lagu lain lah. Dia kata bahaya kalau Mem nyanyi. Kenapa? Ada orang komen bahaya kalau Mem nyanyi ni. Mem senyap-senyap kat sini, Mem tak ada buat apa pun kat sini. Mem duduk diam je kat situ. Okay dah, satu lagu. Hai? Nyanyi suku je. Oh dia Anji. Habis ni okey kau tak tahu? Saya tahu. Tak tahu? Tak tahu punya Ipan nyanyi lagu ni kat wedding kita. Saya cubalah. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Alamak rendah. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta hati ini kembali. Sebab tu Sebab kita kena duet. Kalau saya start tinggi nanti macam tu lah kalau tak ada gitaris. Semua itu karena dia. Tahu tak? Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Yeay. Cukup. Okey, meja okey. Kalau Puas kita hati, ada puas hati. gitaris, senang sikit kita cari key. Alhamdulillah. Sebab korang Next lah kita ajak Irfan pula. Kita ajak Irfan next Kita suruh dia jadi gitaris. Okay. Okay. Seterusnya. Lagu next kita tunggu next sold out. Next sold out. Sekarang ni jual apa lagi? Jual Jual nak apa lagi? Gelap. Tak main lagi. Sedap pula lagu dia. Sedap kan? Dia boleh sambung lagi Bi kalau nak sambung. Jauh waktu berjalan. Saya tersalah percaturan. Saya makan banyak. Nak bagi Acha lebih gloomy. Oh, saya pun nak cakap sangat kita toilet. Lagi dua. Boleh. Take turn. Dia langsung Fatah buka mic. 13. Betul lah Fatah, mic. Cakap dengan Fatah, cakap pergi cakap. Kejap lagi macam hal pula. Dia setuju. Pergi. Kau benda-benda air keluar je. Member dah tengah bloated. Moisturizer Terima kasih ada. Ingatkan. Dapat apa? Okay, saya explain balik dapat apa Dah. Dah, Dia ingat. Dia bukan Mem, tak payahlah cakap apa-apa, Mem. Dah sold out. Sebenarnya Mem, kalau Mem masuk bawa ni, buat macam ni pun settle. Tak payah cakap. Masya Allah habis. Alhamdulillah. Tak. Tadi Mira dah bagi hadiah birthday dah. So rasa macam tak apalah bagilah murah lagi. Mira dah bagi Untung lah dapat hadiah birthday daripada Mira. Yelah, Mira sayang kita. Mira tak sayang awak kan. Sampai-sampai bagi Besok birthday. birthday Acah tau Mira. Bukan dah ke benda tak? Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, sayu ku dengar melodi cinta yang menggema. Dirasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, kena terlena oleh pesona dangdut. Asyik. Irama kopi dangdut yang ceria. Sudah. Dah Dah lagi. menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Muzik tak ada. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, kena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Dengan iringan muzik daripada Fatah Harbi kita dapat dengar. Apa orang teka? Penyamar ke penyanyi sebenar? Sekarang korang tiga punya. Aduh. Yang Fatah pun tu kenapa Sebab muzik tak ada. Aku tengah gurau dengan Yuti pula Syazwan masa tu. Masa aku cakap lah penyamar ke apa, lepas tu nyamar ada kat situ. Lepas tu nyamar, why you sebut nama I? Dia kata dia ingat aku. Itu.
Asyik. Penyanyi sebenar. Ya, penyanyi sebenar. Kamu lah penyanyi Oh, sebenar dapat ini. tau 3,000 ke 5,000 ke. Aduh. Fatah ambil version Muslimah. 90. Saya pakai Fatah. Tanya macam Fatah tak saya? Macam Fatah tak? Macam Fatah tak? Dalam diri Mira dah ada Fatah dah. Ya ke Cah? Mana saya tahu? Umi. Tanyalah Mira. Okey, pakai macam ni. Tak payah buka. Kalau Mira buka, tekan 1 Dah ada sekarang. sudah. Komen Dia pula. 1. Bi, awak cantik ke apa ni saya pula pakai? Okey, cepat. Macam mem. Combo lah. Tak, dulu kau lepak dengan geng motor. Betul lah. Masa aku pakai Rezek tu. Acah dia pakai Rezek orang. Kau ni tak percaya. Macam Dia. pakai Rezek. Dia dah ada Rezek tu. Macam ni awet duduk belakang. Kekasih. Okey, cepat. 3, 4. Kasihku di jalanan yang berliku. Kau nyanyi biasa je, tak payah lagi ikut tu. Ada saatku. Nyanyi betul-betul. Diorang nak tunggu. Diorang tengah ni, tunggu ni. Kan? Daripada awal lah. Daripada awal lah. Kesusui malam ini. Okey, penyanyi sebenar. Betul, penyanyi sebenar. Juga rembulan dah menghilang dalam kelamku sendiri. Ku mencari hembus bayu yang selalu berbisik matahari. Kini membisu dalam sayu. Tidak ku temu suaramu. Oh. Ini key perempuan ni. Tukar je awak. Kekasihku di jalanan. Kekasihku di jalanan yang berliku. Di saat ku pelukanmu, tertutup jua segalanya terhadapku. Di sini ku terseduh terseduh. Setelah cinta pergi, ku mengusung duka ini. Kisah janji ingin kirim lagi. Oh, gerak. Ada 7 key. Sebab ni lagu Saya perempuan, Bi. bukan Awak artis. suruh lelaki nyanyi ni lah jadinya. Penyamar. Dia kata penyamar. Itu pula Rocky. Penyamar. Aduh. Dah lah Fatah. Bi, don't cakap dah. Dah tak. Tak baik tak. Sedap tak Takut suara korang saya. nightmare malam ni.